Okey, kita dah sampai ke wetland Putrajaya ya. Hari ni kita ada kat sini. Okey. Ready? Okey, buat ni. Okey. Buat dia. Salinan yang pertama untuk pagi ni di wetland. Moga-moga berhasil hari ni. Jangan kumpau lah. Bismillahirrahmanirrahim. Jaga. Ni pakai umpan dedak dengan pelet. Kawasan ni dalam sikit berbanding hari tu dia cetek. Mana nak tahu kalau ikan tarik? Kalau nak tahu ikan tarik dia akan bergoyang. Kita punya ni Alif jaga ni ya. Ni anak aku. Siapa? Alif. Habis naik duduk di sini. Adam Ryan nak pakai untuk casting. Tak apalah, dia nak casting dia kan. Tahu betul ke tak ni? Casting dia tak pandai sangat. Bagilah dia orang test untuk casting dulu. Hadi pakai umpan apa hari ni? Hadi pakai umpan dedak Adik ni betul ke? Adam pergi sana. Cuba try balin. Okey, first cast hari ni. Moga berdapat hasil. Adam dapat pot hari ni sebelah dengan restoran. Sebelah restoran, sebelah tandas, sebelah surau. Senang sikit. Assalamualaikum, selamat pagi My Jebat Channel. Hari ni bersiaran di wetland lagi. Bawa anak-anak sendiri dengan anak-anak kawan untuk mancing. Belajar mancing hari ni. Jadi, perkenalkan diri, siapa nama? Nama Edi. Hari ni pakai umpan apa ni? Umpan pelet. Umpan pelet. Umpan pelet Dia pasal kat mana? Tu nak mancing ikan apa hari ni? Mancing ikan Pada sini. tak tahulah. Ikan lampam. Ikan lampam. Ni pasang kat sini? Pasang kat sini. Pasang ni. Alif, ada ke ikan Alif? Ada ke? Tak apa, pasang loceng kejap lagi. Okey. Ini kunjungan kali kedua pada bulan Disember ni. 2 minggu lepas datang sini, minggu ni pun datang lagi sebab dia orang seronok asal punya mancing. Ada orang tu dia siapkan dia punya peralatan pancing daripada buat kerja sekolah ayah dia cakap. Betul buat kerja malam dah siap. Patut tak dengar ni. Tak, jap sini. Okey. Jap. Hari ni kita ada otai kita ni. Ini otai daripada wetland ni Abang Din. Ni Jebat Apa khabar Abang Din? Jebat channel. Okey. Ini Abang Zack, legend lampam kita dekat wetland. Apa khabar? Alhamdulillah. Masuk YouTube boleh? Okey. So kita try lah macam mana kalau dapat hari ni. Adalah video hari ni. Okey, stay tune geng. Pancing. Dua pancing. Ini pakai umpan sawit peram lah. Jaga bang nak baling. Ini umpan sawit peram di wetland ni. InsyaAllah kot. Bismillahirrahmanirrahim. Jaga. Termoleh seko. Boleh order ikan kat sini. Kalau dapat. Tak loceng lah, bagi hiburan sikit. Orang kata apa pakai loceng ni? Saja nak bagi hiburan. Memancing ni pun satu hiburan juga sebenarnya. Hiburan dan terapi. Hari ni kita dah laburkan umpan dedak pelet dengan umpan sawit peram. Tengoklah sama ada sawit peram ni ada hasil ke tak, kita tunggu. Adam sibuk dengan apa tu? Casting. Dia nak cuba casting, biarkan. So, kawan dia Adi sama juga follow. Ayah dia tengah melepak. Relax je. Macam tu. Awak punya kenapa? Balin sesalah balin? Bukan. Baling dia. Tak boleh, dia ada tanda tu. Apa jabatan tak
Oh, atas jambatan tu memang tak boleh mancing. Dia tak benarkan mancing kat atas jambatan tu. Apa? Tak, mungkin sebab bahaya kot. Situ dalam tau. Jangan main-main. Ayo, Ali nak duduk. Aku nak tunggu. Ali duduk sini. Tu kat sana boleh. Kan Ana buat live. Baliklah dulu kena dapat ikan baru dah boleh buat live. Kalau tak nak buat live, tapi kalau kumpau nanti orang kecam ni. Yalah. Belajar dulu jadi pro. Cara baling dulu, cara nak placing umpan, pasang umpan biar betul dulu, baru boleh nak buat live. Tu macam Abang Din tu, dia dah pro. Jadi bila dia dah pro, dia boleh lah buat live. Dan tentu dapat ikan. Baru ada orang tengok. Ini balin pun ke kiri ke kanan tak betul lagi. Proof kat ayah macam mana nak baling umpan dulu. Tarik casting pelan-pelan supaya dapat ikan. Sini banyak ikan tau. Cuba dulu, ada kat tengah-tengah tu. Cuba pergi. Baru baling beberapa minit dah give up. Macam mana nak mancing ni? Saya tak give up. Never give up kan? Mancing tak boleh give up, kena ada kesabaran. Esok kalau besar, kesabaran yang paling tinggi adalah berhadap dengan perempuan. Jadi mancing dengan ikan kalau tak boleh sabar, dengan perempuan tak boleh sabar ni. Betul tak? So kita belajar untuk berdisiplin dan ni belajar untuk jadi apa? Jadi orang yang penyabar. Minta kebenaran dulu. Aku sini. Boleh. Ada sentuhan ni, kuat juga sentuhan ni. Tapi yang ni umpan sawit tau. Umpan sawit ni dah ada sentuhan, tapi dia belum kena lagi. Biarkan dulu. Tiba-tiba dia berbunyi. Tunggu sekejap. Tunggu dulu. Ini dah kena ni kot. Ni pakai umpan sawit ni. Tak tahulah. Kita tengok. Tapi dia ada bunyi tadi. Kecil kot. Tengok. Cuba tarik. Tak tahu. Tak payah buat macam tu. Tarik gulung je. Mungkin. Tapi tak adalah lewat sangat. Boleh. Oh, besar. Besar. Dia tarik tu lambat. Ya, nampak besar tu. Ikan lampam, ikan merah. Adik. Yeay. Dah. Okey. Besar tu, besar. Adik, duduk. Dah pegang ni. Nah, pegang. Ikan seko. Kita masuk dalam jaring. Ikan apa ni? Tak tahu, ikan puyuh. Tengok ke tepi kan. Tengok dia ke tepi kan macam ni. Tengok terus. Macam tu. Besarnya ikan ni. Merah. Ni lah namanya lampam ekor merah, masuk kan? Okey, dah pergi. Kita bukan beli ikan ni. Cantik tu kalau masuk akuarium tu, cantik tu. Ada ikan. Ada? Okey. Dan kita pakai umpan sawit. Tadi yang kena ikan lampam tu pakai sawit lah, sawit peram. Jadi kita pakai sawit peram gunakan 4 mata. 4 mata Tentu sangkut dia. kita pasang keliling. Cakap belakang. Hai. Ramai ni pemancing. Benda tu jadi belakang aku, so bukan kiri sana. Mana ada kalau masuk tu depan. Kalau masuk dia jadi belakang aku. Ni kita belum kahwin ni. Kalau kahwin ni salah lupa ni. Geram aku. Marah tu. Mak siap bagi gambar abang, apa lagi nak? Siapa yang dapat ikan tadi? Ayah. Tapi ayah bagi Adi tarik. Selalunya kalau pemancing, bila dia kena ikan, dia tarik ikan. Kalau dia daripada kecil dia dapat ikan, sampai ketua lah dia jadi pemancing. Ya, betul begitu je pasal. Buktinya saya sudah 48 tahun tu. Daripada kecil mancing. Jaga bang. Nak balik bang Sawit sawit peram. Jaga bang Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Kita balik lagi, luncur lagi sekali umpan sawit peram. Jauh kita baling. Mantap. Paling jauh. Semoga dapat temoleh.
Hari Ahad ni ramai orang, ramai pengunjung yang datang ke wetland untuk memancing. Yang main aktiviti air, berkayak, naik bot, semua dia. Yang duduk healing macam ni pun ramai. Ya, ni paling healing ya. Yang lain-lain yang baru nak belajar mancing pun ramai. Anak-anak sedang casting, belajar casting. Ada dapat ikan ni? Give up? Dah give up belum? Tu besar sangat tu. Belum give up lagi. Okey, itu semangat yang kita nak. Dia jangan give up je. Okey, tak nak give up. Kalau give up ya dah tak nak bawa dah. Kenalah buat kerja sekolah. Tak apa dah. Tak nak bayar ayat. Sekejap. Kita set up dulu. Sekejap. Dia kena lah ni. Nak. Tak tahu, try. Okey. Dah tak payah juk macam tu. Tarik je, ulung je. Pelan-pelan, relax. Lajunya tarik ke atas sikit. Kan besar. Oh, dapat lagi. Wuhu. Bila laju dia tarik. Terkoyak pun ikan tu. Dia punya excited tu. Dia menarik ikan sampai kan dah tertanggal. Okey. Dapat ikan yang kedua. Panas sini. Jadi. Pergi masuk dalam. Tak apa dah. Tak nak bayar ayat. Sekejap. Kita set up dulu. Sekejap. Dia kena lah ni. Nak. Tak tahu, try. Okey. Dah tak payah juk macam tu. Tarik je, ulung je. Pelan-pelan, relax. Lajunya tarik ke atas sikit. Kan besar. Oh, dapat lagi. Wuhu. Bila laju dia tarik. Terkoyak pun ikan tu. Dia punya excited tu. Dia menarik ikan sampai kan dah tertanggal. Okey. Dapat ikan yang kedua. Panas sini. Jadi. Pergi masuk dalam. Belajar casting. Adam, Alif, Adi, jangan baling ke arah jeti tu tau. Baling ke arah air tu saja. Tengok ni, atas tu saja dah berapa dah tu. Sangkut tu satu. Ni mancing beruk ke apa ni? Mancing ikan tau, bukan mancing kera. So bila baling tu Adam, jangan mancing atas jambatan tu. Dia GoPro. Ya. Adam. Macam mana follow? Kenapa lu? Macam mana follow? Apa? My Jebat Channel? Pernah tengok? Dah. Ya? Selalu follow? Dah tengok video yang terbaru? Dah. Kat mana? Kat TikTok. Oh, TikTok. My Jebat Channel pun sama juga. Dekat YouTube? Tak. Ya, YouTube sama juga. My Jebat Channel. Jangan lupa subscribe tau. Okey. Okey ke? Okey. Oh, ni training tau. Pakai bait casting ni, pakai ni mesin baik punya. Main ni mesin. Dia punya training. Inilah tempat wetland untuk anak-anak berlatih training memancing, sama ada menggunakan spinning atau bait caster. Kejap tukar lah jawapan ni. Ni, bagi Alif pula. Cepat. Cabut. Nanti sabar. Cabut. Jangan kedurkan tali. Kalau kedurkan tali dia ni. Okey, gulung. Seronok. Okey, slow. Relax. Ya, jangan gopoh-gopoh. Tengok sambil senyum. Tarik lagi. Ikan dah dekat tu. Besar tak tu? Ikan diamond. Okey. Jaga duri tu. Buang dulu dia punya ni. Dia punya cepat. Gulung.
Sabar, tak besar sangat. Ikan lapam kot. Atas sikit, atas sikit. Macam tu. Oi, macam berat sangat ni. Betul lah tu dah ada seorang orang itu takut tak. Tengok. Pelan-pelan dah. Pelan-pelan. Tak payah laju. Tak payah laju, relax. Relax saja. Ada ikan dia nak up atas. Mana ikan? Dah terlepas. Laju sangat, dah terlepas. Okey, lesson learn. Cepat sikit lah. Cepat. Try kali. Tengok. Pelan-pelan kok dapat ikan kan. Juga nak casting. Nah. Tak. Kau yang ada. Korang lambat. Korang lambat ke tarik? Lambat. Alah. Cepat ada ikan ni. Masih ada? Ada. Tapi tak besar, kecil. Jadi buat modal. Tu musim-musim ikan dia. Tu. Besar lah. Boleh lah tu. Pusing. Lawak. Kena kat mata. Jaga. Jaga mata kail. Dapat. Okey. Duduk dekat celah-celah pokok ni. Keadaan dia punya tasik wetland ni, air dia betul-betul macam permaidani. Macam permaidani. Tahu kejap-kejap lagi ikan ambil ni. Kalau pukul 1.40 baru 4 ekor je. Boleh lah untuk budak-budak layan kan. Tunggu sekejap lagi. Mana tahu ada ikan kasar-kasar datang. Time-time macam ni pun boleh jadi juga. Makan semua. Tapi saya kongsi dengan siapa? Ayah. Makan semua. Ayah. Baroy. Ayah tolong kongsi. Baroy. Ayah bagi sikit. Baroy, cuba cakap makan semua. Hai, makan semua. Tak kena, dia kena. Makan semua. Makan semua. Aja. Baru betul. Jadi, makan semua. Cuba. Makan semua. Mapak garang. Makan Cuba semua. makan semua lembut sikit. Makan semua. Tu tak ada lenggok. Macam ni. Makan semua. Makan semua. Okey. Dia masih sangat nak makan ayah. Ada orang curi. Makan semua. Kau beli sosek pun tak boleh makan jadi. Punya ramai orang macam ni. Sampai ke hujung orang mancing. Okey, ikan stop dulu, jangan makan. Kita nak makan dulu. Tak besar. Besar ni lah tu. Lepas lah. Alah. Ada rezeki. Nak terus? Adam, dapat mudu. Alah. Betul. Pakat. Besar sangat tadi. Besar weh. Ini besar dia ambil. Besar. Pakai umpan dedak rupanya baru nak makan. Pakai umpan dedak. Tadi dia masuk. Kuat kan? Duduk makan.
loceng saudara. Loceng aiskrim dah bunyi. Loceng aiskrim dah bunyi. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ada bang? Ada. Kasar juga. Oh, ni besar ni. Uish. Boleh tahan ni. Allah, lucu geng. Lucu je yang besar tu. Ada lah. Ada tapi yang besar tu terlepas. Oh, terlepas. Ke sini sikit. Ha. Ada ke? Janganlah kasar sangat macam tu. Pelan-pelan je. Relax. Ha, tu ada ikan tu. Ha, okey lah tu. Ya. Okey lah tu Dam. Janji dapat ikan. Kita nak balik lah, jom. Cepat. Adi. Kita hari ni cepat. Dapat kita kat dalam TV. Mai. Tengok hasil dia hari ni. Hasil. Hasil hari tu dah bawah. Sabar, saya nak. Nah, tu dia. Dapatlah lampam. Ayah nak tarik ayah. Banyak juga. Angkat juga. Beberapa ekor lah. Sangkut. Boleh lah. Ikan. Okey, itu saja untuk episod kali ni My Jebat Channel. Hari cuaca tak mengizinkan. Nampak gelap lah ni. Tak apa. Banjir. Banjir pula, hujan lebat ni. Okey. Bye. Kumpul ke tak? Tak, sebab saya dapat ikan kecil. Itu bukan mancing. Itu Saya dapat menjauh. ikan. Dari mana awak berdua kumpau lah. Ikan dari mana? Ikan kat dalam tu. Dalam bok. Kumpau ke tak? Kumpau. Dia kena belajar dengan Uncle Zack ni lah. Ini orang tak kumpau ya. Sabar. Aduh. Kita pergikan. Cepatnya. Oi, lupa lah. Macam mana kita nak balik? Lalu kering tadi kan. Oh, Tergolek kat situ. alamak. Kopek berat. Aduh. My bag aku dah berat bag aku ni. Itulah dia pengakhiran mancing di wetland hari ni. Tapi tak kumpau. Cuma tak ada yang besar. Hujan lebat, babe. Ini lebat betul hujan ni. Abang Din pun surrender nampaknya. Abang Din surrender. Dia duduk bawah payung ni. Lele surrender juga dia. Hujan dah. Okey geng, itu saja untuk kali ni. Episod yang keberapa 55 kot. Okey, jangan lupa subscribe, like dan share My Jebat Channel. Jumpa lagi dalam episod yang lain. Bye. Alright.